Kita buat pengukuran. Ni selain ni. Jadi kita takut buat selain ni tak ada, takut masuk oleh dia. Pasal dia ada, dia buat pasal ada jenis putih, dia nak tandai jenis putih. Betul. Lucu tu. Lucu. Situ tarik sana. Kita bebek takut tak ada ni. Kita tak terus masuk kat lewat ni. Tahu. Ada bucu pelik kat situ. Kita dah bermula, kita dapatkan kepala. Ini kepala dia akan tarik terus sampai ke sana. Jadi yang sebelah sini nampak gayanya resort sungai. Tak masuk. Tapi yang bagus ni, menariknya kat sini, kita ada elektrik ya. Elektrik masuk sampai sini. Sampai sini tiang elektrik dia masuk. So nanti hujung video saya akan tunjukkan keluasan yang kita dah buat lah pada hari ni. Hujung video lah, saya tak nak video ni jadi panjang. So kalau dah kita buat selesai lah antara kita dengan adik-beradik dan kita tahu keluasan sebenar, so terus kita akan buat cuci. Tak mau hutan-hutan macam ni. Lepas kita dah cuci semua, kita akan pilih pula step kedua, pokok mana yang kita akan buang dan pokok mana yang akan stay. Setakat hari ni durian dengan petai stay. Lepas tu baru kita buat pemilihan. Pokok durian yang kecil-kecil tu memang kita musnahkan ke macam mana. Dan pokok sini ni, rambutan, yang semak-semak tu, tu memang kita buang. Walaui, sini pacat kalau dan gigit berdarah. Pacat ni pacat hutan. Memang susah sangat dia berhenti untuk darah. Okey. Tunggu hujung video. Hujung video saya akan buat satu kali round. Had mana.